Jom, jom, Zuin, Husna. Jom, jom! Di sinilah segalanya bermula. Di Cyberra, bandar sungguh indah namun kadang-kadang huru-hara juga. Lebih-lebih lagi bila muncul topeng Void. Penjahat misteri yang kadang-kadang robotnya pun keliru arah. Namun, kehadiran Nova Adiwira hebat. Ibarat perisai yang tidak pernah retak. Nova terlalu yakin sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Bagi semua orang, dia penjahat. Namun di sebalik topeng itu, tersimpan luka yang tidak berdarah namun pedihnya menusuk jiwa. Maya, hatinya sejernih embun pagi. Kadang-kadang kebaikan datang dalam bentuk yang paling tidak dijangka. Abang okey? Abang janganlah marah-marah, nanti cepat tua tau. Simpanlah robot besar tu. Dia hanya kanak-kanak yang mahu diterima. Namun, kata-kata manusia lebih tajam daripada pedang. Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata buruk padanya. Ejekan demi ejekan. Akhirnya menumbuhkan dendam yang membara. Nah, mainlah robot ni. Sementara itu, Nova memerhati dari jauh. Dalam setiap kegelapan, pasti ada cahaya. Memaafkan lebih baik daripada memendam rasa. Kita hentikan ini bersama. Kadang-kadang, seseorang tidak memerlukan hukuman. Hanya peluang kedua untuk menembus kesilapan silam. Tutup switch je. Kerana seorang wira sebenar bukan sekadar kuat tetapi tinggi budi, baik hatinya. Dan saat mentari terbit, harapan kembali menyinari bagai pelangi selepas hujan. Topeng Void telah mencipta senjata halimunan bagi melindungi Cyberra. Pernah aku bersama Abang Topeng sungguh bijak. di balik kisah semalam. Ih, kenapa kerja aku pula? Yeay, video kita dah siap. Yeay, hebatnya! Tiga sahabat menonton hasil animasi mereka. Antara realiti dan fantasi akhirnya bersatu. Luka pasti pulih bila hati mula